Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hairul daripada kedai MD Enterprise. Okey, petang ni saya nak review satu barang yang kita panggil sebagai pointer. Yang ini adalah Nokta pointer daripada Turki. Yang model yang ini saya tidak ada jual. Cuma sekarang ni saya tak ada jual. Dulu saya pernah bawa masuk dan saya jual. So yang model ini saya tak jual. Barang ni adalah barang daripada siapa yang beli Score 3 dan juga Nokta Legend masa promosi, dia ada bagi free gift pointer ni. Okay, so ada customer yang tanya saya berkenaan pointer ni, boleh tolong review tak pasal pointer ni. Jadi ada kesempatan hari ni saya review sikit pasal Nokta pointer ni. Nokta pointer ni dia VLF punya software dan dia adalah IP67. So IP67 dia bukan fully waterproof untuk scuba, tak. So saya lebih galakkan dan showkan kalau guna ni untuk daratan saja, jangan celup dalam air. Sebab IP67 masih boleh celup dalam air kalau ikut spek dia 1 meter, tapi saya tak galakkan sebab memang dia akan leaking air. So kalau siapa yang beli dan nak pakai tahan lebih lama, seeloknya pakai bahagian daratan saja, jangan bawa masuk dalam air. Kalau nak memang main yang scuba, boleh beli yang Nokta Aquapoint yang 700.5 tu. Okay, right? Yang ini pointer yang ini dia masih mengekalkan ciri-ciri lama lah. Yang model ni dia pakai bateri 9 volt. Okay, saya buka saya tunjukkan dalam dia. Okay, yang model ini dia pakai bateri petak 9 volt yang ini. Okay, kebanyakan yang model-model baru sekarang ni banyakkannya pakai yang lithium battery punya, lead iron battery punya. So yang ini masih mengekalkan pakai 9 volt bateri. 9 volt bateri biasanya pakai lama 1 bulan 2 bulan pun masih boleh tahan lagi, insyaAllah. Kalau yang rechargeable bateri biasanya kalau macam Nokta dia boleh pakai lebih daripada 20 jam. Boleh pakai lebih daripada 20 jam. Charging lebih kurang dalam 4 jam. So yang ini lebih tahan lama biasanya, bergantung pada bateri yang kita pakai lah. Kalau pakai Energizer biasanya daripada pengalaman yang lama tu memang dia boleh tahan 1-2 bulan pun okey, tak ada masalah. Okey, untuk model yang ini dia ada bunyi, ada vibration dan ada adjust untuk sensitivity pun ada. Okey. Dia punya warranty yang model ni sekitar 2 tahun. Kalau tak salah 2 tahun model ni. Harga dia kalau kita bawa masuk memang 500-an ke atas. Dan saya tak bawa masuk sebab saya tahu bila harga tu mahal, permintaan memang tidak ada. So memang dulu saya pernah bawa masuk, tapi sekarang saya tak bawa masuk. Yang ini dia datang bersama siapa yang beli Nokta Legend dengan Score 3. Okay, clear dekat situ. Kalau ada orang jual yang baru pun kemungkinan customer yang beli Nokta Legend atau Score 3 dan dia tak nak pointer ni, kemudian dijual asing, dijual lain lah, dijual pointer ni asing. So kebanyakan siapa yang main waterproof punya tempat memang akan beli yang Aquapoint tu lah, tu yang memang IP68. Okay, saya nak review sebab customer tanya pointer ni boleh detect rantai tak. Sebab rantai semua tahu dengan data tahu biasanya rantai ni ada satu barang yang memang susah nak detect. So saya ambil lah, bawa sampel beberapa. Benda ni bukan untuk yang halus, bukan terlalu halus, tak. Dia ada kemampuan di sini. Dan satu lagi, dia bukan untuk jarak yang jauh, tak. Dia 1 inci, 2 inci, 3 inci, 5 inci tu okey lagi lah. Dia memang dia buat pun bukan untuk jarak. Dia lebih kepada alat yang untuk membantu, macam pen, membantu kita cari barang-barang yang kecil tu dengan lebih mudah. Okay, so jangan tanya berapa, boleh tak 1 meter, 2 meter, 3 meter, memang takkan boleh. Barang ni memang takkan boleh. So dia memang untuk jarak dekat. Cuma dia ada adjust sensitivity 1, 2, 3, 4, 5 tahap ke macam tu lah. Maksudnya 1 tu memang dia akan detect betul-betul rapat. Oh, dah on lah. 2 tu akan lebih tidak rapat. Okay, right? So saya letak tu lah sampel. So sampel ni saya letak gelang tangan. So yang ini saya test. Ini memang kawasan ni memang tak ada barang, tak ada objek. Ada yang kata saya tipu lah pula kan, bawah ada barang, tak. Memang takkan ada. InsyaAllah. Okay. So yang ni tak ada masalah. Untuk barang-barang yang macam ni boleh detect. So dia punya sensitivity respon pun okey, bunyi pun clear. Alright, okay. So size besar macam ni boleh, tak ada masalah. So detect. So size yang macam ni okey. Kalau nak tengok jarak dia lebih kurang macam tu lah, 1 inci 1 inci dia dah bunyi. So bila barang original boleh nampak beza. Kalau beli yang murah, yang China punya tu, sensor dia mungkin dekat ujung sini je.
Mungkin saya cakap mungkin, tapi yang barang yang branded biasanya dia punya sensor tu seluruh shaft ni adalah sensor dia. Tu beza kenapa beli dekat tu harga RM30 je cik. Memanglah yang tu dia punya kualiti material dia macam mana, dia punya sensor tu macam mana. So kalau barang ori yang mahal tu, kenapa dia mahal, mestilah ada sebab kan. So biasanya yang original depan ni dia detect, tengah ni dia detect, sini pun masih dia boleh detect, sebab dia punya untuk daya mengesan dia dekat sini coil dia sepanjang ni. So kalau yang murah punya RM30-40 tu mungkin dia sini je lah, kat depan ni saja yang dia detect. So tepi ni barang ni kalau yang lokalnya dia tak detect. Macam tu lah. Tu yang tu saya rasa tak perlulah kot saya nak terangkan lebih detail yang asas-asas ni. So kalau original seluruh shaft ni masih lagi dia detect barang. So yang sini mungkin tak lah, sebab ini adalah kawasan bateri dalam ni kawasan bateri dan juga dia punya motherboard. Alright, dia kan. Harap saya punya penerangan ni level-level darjah 1 pun boleh faham apa yang saya cakap ni. Kalau barang yang ni tak ada masalah, sama juga dia boleh detect dengan baik. Rantai, bentuk rantai gelang masih dapat. So ini je yang saya ada sampel yang memang lagi halus. Senang kata kalau siapa yang nak lagi halus memang saya kata tak boleh lah. Macam tu je lah. So yang untuk rantai ni pun tak ada masalah. So sepanjang rantai ni masih dia boleh detect. Walaupun dia free gift yang Nokta bagi, tapi Nokta bagi kepada siapa yang beli Nokta Legend dan Scorcri, tapi memang barang ni masih berkualiti, bukan barang yang murah. Right? Nampak dia masih boleh detect. So kalau untuk coin lagi tak ada masalah lah. Untuk coin tu memang dia lagi mudah lah dia nak detect. So untuk coin sejarak dia boleh nampak anggaran. So untuk tu dia ada bunyi dan ada vibration. So jangan risaulah. Cuma kelemahan benda ni yang saya perasan adalah barang ni model lama memang dia dah lama dalam pasaran dan memang masih ada lagi permintaan. Cuma dekat Malaysia je kurang permintaan kalau barang-barang yang mahal ni kan. So itu yang sebabnya saya tak bawa masuk sangat benda ni. Kalau kelemahan dia ni sebab dia tidak ada tempat gantung yard tu. So kalau pakai ni memang dia akan ada bagi sarung, dan hati-hatilah jangan sampai jatuh hilang lah macam tu kan. Sebab dia ada jual asing, dia punya lanyard tu dia jual asing dan benda tu mahal. So saya tak bawa masuk benda tu, tak payah. Sedangkan tak payah. So siapa yang rasa memang nak pakai ni, nak murah, nanti balut je lah, balut dengan selotip ke macam tu. So benda ni memang saya tak ada jual. Cuma mungkin kalau ada yang customer yang beli Nokta Legend ke Nokta Scorcri ke, memang benda ni ada free gift dan diorang jual benda tu. Sebab mungkin diorang dah ada yang fully waterproof yang aku point tu. So benda ni tak pakai, biasanya diorang jual. Biasanya lah. So market second dia jual barang baru, tapi biasanya diorang jual sebagai terpakai mungkin dalam 400, 400 macam tu lah. So kalau nak tahan lama, jangan main dalam air lah benda ni. Pakai atas darat, insyaAllah memang benda ni lasak. Memang kualiti dia, material dia pun memang lasak. Alright, itu saja daripada review saya tentang Nokta Pointer ni. Sebab ada customer yang minta dan saya dulu pernah buat, tapi memang file tu entah ke mana saya pun dah tak ingat kan. So kesempatan hari ni saya ada masa sedikit, saya buat. So yang ni dia akan ada lampu, and then dia boleh adjust sensitivity beberapa tahap lah macam tu. Itu saja untuk saya. Kalau berminat dengan barang Nokta daripada Turki, metal detector, ada 8 jenis yang saya bawa masuk ke Malaysia dengan pelbagai harga pilihan yang sangat murah. Kalau siapa nak berminat nak beli metal detector, boleh kontak saya lah, Hairul 012-630-7782. Saya hanya jual Nokta daripada Turki sahaja. Brand lain setakat ni memang saya tak jual. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.